Ya, Jcom yang sekarang ni jadi bahan ratib umum. Apa-apa berlaku dekat negara, Jcom. Ya, hari ini kita akan bawa bos Jcom atau ketua pengarahnya sendiri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama dengan Minda Tok Abah. Okay, Minda Tok Abah ni sebuah podcast. Sebuah podcast yang akan membincangkan secara kritis, secara analitis berkenaan dengan isu-isu semasa yang berlaku dalam negara muktakhir inilah, termasuk politik, ekonomi, sosial dan apa-apa juga yang berlaku dalam negara kita. Okey, saya hos anda Muhammad Haizal Yatiran atau lebih dikenali sebagai Haizal Yatiran lah. Dan bersama dengan kita dalam Tok Abah ini, Minda Tok Abah ini, manusia yang saya kenal dalam arena politik negara yang tidak asing lagi dalam politik, dalam bidang komunikasi strategik, itu Datuk Ismail Yusof yang juga merupakan ketua pengarah Jcom atau Jabatan Komunikasi Komuniti. Okay. Ya, Jcom yang sekarang ni jadi bahan ratib umum. Apa-apa berlaku dekat negara, Jcom. Ya, hari ini kita akan bawa bos Jcom atau ketua pengarahnya sendiri dan akan menyusul juga episod seterusnya bersama dengan kita dalam Minda Tok Abah. Okay, hari ini korang tengok dan korang boleh berinteraksi sama ada secara live atau minggu akan datang bersama dengan Tok Abah ini. Kita akan buka soalan dalam episod-episod yang akan datang lah. Dan okey, untuk memuaskan hati semua pihak, terutama pengkritik-pengkritik tegar kerajaan Madani yang hari-hari duk tanya, mana Jcom? Ya, hari ini kita bersama dengan bos Jcom atau ketua pengarah Jcom. Assalamualaikum, Tok Abah. Waalaikumsalam Apa khabar, Tok Abah? wabarakatuh. Alhamdulillah, baik Haizal. Okey, Tok Abah, sebelum kita mulakan kita punya rancangan pada episod pertama ini, mungkin ramai yang tak kenal ketua pengarah Jcom ini atau Datuk Ismail Yusof ini atau Tok Abah ini. Siapa Tok Abah ni sebenarnya? Apa latar belakang dia? Macam mana dia boleh ke Jcom ini? Menduduki seat yang boleh dikatakan panas antara ketua pengarah agensi, banyak-banyak agensi di negara ini, Jcom ni yang paling panas setakat ni yang kita tahulah. Okey, silakan Tok Abah. Terima kasih Haizal. Pertama saya ucap terima kasih banyak kerana kita dapat mengadakan sesi podcast bersama ni, dan lebih saya teruja dan from the bottom of my heart lah ya, saya sebut dengan izin kan, saya tersentuh kerana saya diberi peluang untuk berinteraksi secara bersemuka dengan audien. Sebab selama ni saya hanya berkesempatan, selain daripada majlis-majlis rasmi yang Jcom buat tu, hanya melalui sosial media, sama ada Facebook, Instagram, Reel dan juga TikTok lah. Tapi bila saya dapat peluang seperti ini, bagi saya ini kesempatan yang paling baik untuk Jcom berinteraksi secara langsung dengan audien dekat luar. Jadi, soalannya tadi ialah saya nombor satu, I didn't ask for this post. Ini bukan isi borang jawatan kosong. Bukan lobby Tak ada ya. Sebab bagi saya barangkali mungkin ini kebetulan, tapi saya anggap ini takdir Tuhan lah. Dalam perjalanan hidup kita tu ada benda-benda yang kita rancang, ada kadang benda yang kita tak rancangkan, tapi dah Tuhan takdirkan, maka kita redha dan terima. Sebab itu bagi saya berada dalam Jcom ini merupakan bukan sesuatu yang mudah, saya kena akui. Apatah lagi background saya bukan komunikasi, kena sebut terus terang tu. Saya lebih daripada
more on talent management, on human resource, latihan lah sebenarnya kan. Tapi komunikasi itu adalah sebahagian daripada proses dalam sama ada pembangunan manusia ini, khususnya dalam konteks pembangunan manusia. Tadi Datuk kata Datuk lebih banyak tertumpu dalam bidang latihan. Latihan apa tu, Dok? Saya bahasa mudahnya kita sebut capacity building. Sebab bila kita sebut tentang latihan dan latihan ini dia bukan orang kata suatu yang berlaku secara okey dah habis. Mana saya dah tak perlu lagi. Training is a process. Because dalam hidup kita ni mau tak mau untuk kita menyesuaikan diri dengan suasana dan persekitaran semasa memerlukan kita membangunkan diri kita dari segi pemikirannya, dari segi kerangka kita melihat kehidupan ini. Sebab kalau tidak kita akan menilai sesuatu yang berlaku di hadapan kita masih dengan cara berfikir, kerangka berfikir yang tidak lagi memenuhi kehendak zaman semasa. Okey, Tok. Tadi Datuk ada sebut pelantikan Datuk ni mungkin secara kebetulan atau okey, saya teringat kata-kata seorang penulis lama yang kawan lama Datuk juga, itu Mat Saman Kati. Dia kata kalau yalah kita dulu kenal Tok Abah ni, Datuk Ismail ni sebagai Pak Mail. Dalam zaman-zaman sebelum awal selepas reformasi apa semua dulu tu, kita mengenali Datuk Ismail ni sebagai Pak Mail. Okey, dia kata pelantikan Pak Mail dalam JKOM ni bukan kebetulan. Sebelum Datuk kata mungkin kebetulan ni, dia dah cakap dah bukan kebetulan. Bukan kebetulan kerana ada misi penting. Confirm ada misi penting daripada PM. Apa misi penting tu? Kalau mungkin boleh dikongsi. Sebenarnya dia bagi saya lah kan, ini bukan soal PM memilih Perdana Menteri PMX Datuk Seri Anwar Ibrahim memilih ataupun menentukan. Sebenarnya akhir sekali ialah apa sebenarnya yang dihasratkan untuk saya berfungsi dan berperanan. Kalau kita lihat JKOM ini dari segi visinya sangat jelas, iaitu fokus kita ialah kepada sosiopolitik. Bila sebut sosiopolitik ni, Aizal, Tok Abang nak ingatkan, politik dan sosiopolitik dua benda yang berbeza. Sebab itu membicarakan tentang politik per se, saya fikir itu tidak tepat. Sebab politik ni dia berkait dengan soal kehidupan seharian kita dan keperluan untuk kita menentukan sikap kita yang akan kemudiannya mempengaruhi tindakan kita dalam kehidupan. Tapi seringkali kalau kita dengar perkataan politik tu agak dia lebih kepada membawa konotasi yang sangat negatif. Bila anak merajuk, contohnya kawan merajuk, main politik, main politik. Politik seringkali dikaitkan dengan benda-benda yang negatif. Sebenarnya dalam hidup ni, kalau tanya saya, apa yang tak ada kena-mengena dengan politik? Ya? Dalam rumah tangga, hubungan suami isteri pun ada politik rumah tangga dia. Itu unit sosial yang paling kecil. Apatah lagi kalau kita bercakap tentang masyarakat dan negara. Jadi, cuma jangan disempitkan politik ini dalam konteks politik kepartaian ataupun politik hanya akhirnya berebut kerusi dan kuasa. Because akhirnya apa dia outcome yang kita nak. Dan kalau ada orang kata, oh saya tidak berpolitik, saya fikir ada masalah. Sebab dalam hidup ni, apa yang tak ada kaitan dengan politik? Kalau dalam rumah tangga pun ada isu yang terkait dengan soal politik, organisasi paling kecil, unit paling kecil, family itu, bila pergi ke tengah masyarakat, sudah tentulah ruang perbincangan politik itu jadi lebih besar dan terbuka. Apatah lagi kalau kita bercakap dalam konteks sebuah negara. Okey, so sekarang ni, adakah JKOM itu sebagai agensi politik kerajaan atau macam saya sebut tadi. Saya ulang balik. JKOM bukan agensi politik, tapi JKOM adalah agensi sosiopolitik yang bertanggungjawab untuk memastikan
bahawa segala dasar ataupun inisiatif dan juga policy government of the day ini dapat sampai maklumatnya kepada rakyat. Dan saya nak ingatkan juga, tanggungjawab ini bukan terletak kepada JKOM semata-mata. Sebab bila kita bicara tentang komunikasi dalam kerajaan, kan, yang paling besarnya kita bicara tentang Kementerian Komunikasi itu sendiri. Dan di bawah Kementerian Komunikasi itu sendiri, sebagai payung besarnya, ada banyak agensi-agensi yang terlibat dan punya tanggungjawab masing-masing dalam konteks memastikan government of the day ini dari segi maklumatnya sampai kepada rakyat. Jadi JKOM menjadi salah satu unit, one of the unit. Cuma barangkali mungkin sejarah Jabatan Komunikasi Komuniti ini, sejarah lampau, kan, yang kalau orang-orang lama dia ingatlah, ini dulu ada jasa, ada penerangan khas, dan ada peranan-peranan yang disebut tentang propaganda. Ya, yang bagi saya, bukan saya nak menafikan, barangkali pada waktu dan ketika itu, ya, itulah pendekatannya. Dan saya tak menafikan pula, sekarang ni pendekatan itu tidak perlu. Kan? Tetapi berhadapan dengan suasana dan persekitaran yang berbeza ini, sudah tentulah kita tak boleh lagi cara konvensional yang seperti yang dilakukan terdahulu. Pada waktu dan ketika itu, ya, mungkin berkesan. Tapi untuk menghadapi persekitaran zaman, cabaran semasa yang ada sekarang ini, dalam konteks komunikasi yang lebih terbuka, sudah tentulah pendekatannya perlu kita review semula lah caranya. Cara pendekatan, Ya. penyampaian maklumat itu sendiri. Ya. Sebab itu dalam konteks JKOM umpamanya, bila kita sebut komunikasi kita fokus kepada sosiopolitik itu, apa dia end game orang kata yang kita nak? Yang kita nak bina ialah di luar sana ada 3 perkara penting. Ya. Iaitu pertama, kita nak membina masyarakat yang bukan saja bermaklumat tetapi memahami maksud hidup bersama dalam sebuah negara ini. Makna taat setia kepada negara ini. Kerajaan boleh berubah, Perdana Menteri boleh tukar, tetapi negara tetap kekal. So, peranan kita ialah kita nak jaga negara. Maksud hidup bersama yang Datuk cakap tadi itu macam mana tu? Sebab sebagai sebuah negara, Malaysia yang ada ini, dia bukan lagi sekali terbentuk secara kebetulan. Terbentuk, maknanya penambahan itu menunjukkan tak sengaja, kan. Negara ini ada dia punya sejarah kenegaraan dia. Kita bukan bermula dengan kosong. Kita bukan bermula dengan PMX dan Kerajaan Madani. Kan? Kita ada sejarah kenegaraan. Maksudnya ialah bagaimana kita bermula. Kan? Dan itu bagi saya faktor yang sangat penting kerana itu asas-asas yang tidak boleh kita tinggalkan. Ada yang lain-lain lah, tapi itu adalah asas utama bagi khususnya generasi hari ini. Kalau nak memahami 67 tahun, how do we survive? Bagaimana kita melalui episod-episod zaman bermula 1957 merdeka hinggalah hari ini 67 tahun. Ada banyak learning curve yang kita lalui. Proses itu mengajar kita untuk berhati-hati, lebih berhati-hati untuk melihat ke hadapan. Yes, 67 years we survive. Tapi untuk menuju ke hadapan, bergerak ke hadapan, sudah tentulah kita belajar daripada yang lampau. Kita kena mengiktiraf apa yang telah dilakukan, tetapi dalam waktu yang sama kita juga kena terima hakikat bahawa it's not perfect. Sepanjang perjalanan itu, saya sebut tadi, ada learning curve. Ada banyak proses pengajaran, pembelajaran melalui pengalaman dan cabaran dari masa ke semasa hingga kita sampai kepada Perdana Menteri yang ke-10. Dan sudah tentu untuk bergerak ke hadapan, pengalaman yang telah kita lalui itu mengajar kita untuk supaya
bagaimana kita memanfaatkan pengalaman dan kebijakan yang lalu itu untuk dalam waktu yang sama memahami situasi yang ada untuk bergerak ke hadapan. Okey, Tok. Bercakap soal pembentukan negara. Okey. Dan untuk hari ini, selepas 2 tahun lebih kerajaan Madani ini mentadbir negara, perkataan Madani itu sendiri yang sampai sekarang juga rasanya menjadi tanda tanya, persoalan. Dan kalau kita tengok komen-komen nakal netizen, dia orang akan cakap, alah, Madani, kalau kita tanya random menteri pun tak faham apa maksud menteri. Itu soalan-soalan nakal yang kita biasa jumpa lah dekat sosial media kan. Saya harap itu di luar ya, bukan daripada moderator. Kalau Datuk tanya saya ada perspektif saya sendirilah berkenaan maksud Madani itu sendiri. Okey, Datuk pula. Saya begini aja ya. Sebab orang asosiatkan Madani ini dengan PMX. Kan? Sedangkan Madani ini, perkataan Madani itu kita semua tahu berasal daripada perkataan Arab din. Din itu kehidupan, dan dalam konteks orang Islam maka dia kaitkan dengan sejarah hijrah Rasulullah daripada Mekah ke Yathrib, sebuah kota yang kering kontang, yang tak ada siapa nak, Rom pun tak nak, Parsi pun tak nak. Yang kemudiannya setelah berlaku penghijrahan itu, maka Rasulullah mewujudkan suatu persefahaman yang dilembagakan. Ya, semua orang kalau dalam konteks sirah Nabawi disebut Sahifah Madinah, iaitu antara perlembagaan yang terawal dalam sejarah ketamadunan manusia, di mana bagaimana nak menguruskan kepelbagaian dan bagaimana nak membina sebuah negara. Ya, jadi perkataan din atau Madinah itu ialah istilah yang diberi oleh Arab Quraisy kepada penduduk Yathrib yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW pada waktu itu, disebut sebagai the enlightened city of Yathrib. Kota yang bercahaya. Itu yang disebut Madinatul Munawwarah itu. Jadi itu root latar belakang. Cuma bila digunakan dalam konteks kita di negara ini, perkataan itu diterjemahkan dalam Dewan Bahasa dan Pustaka. Madani itu ialah maju dari segi pemikiran, maju dari segi kerohanian, maju dari segi kebendaan dan dari segi kemasyarakatan. Istilah ataupun pentafsiran yang diberikan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka itu, dia terkait dengan soal manusia itu. Yang ini yang disebut karamah insaniah ataupun dignity, maruah diri manusia itu. Yang kehidupan ini adalah nak mengangkat harakat dan darjat manusia. Dan itu hanya boleh berlaku kalau yang 3 perkara saya sebut tadi, maju dari segi pemikiran, kerohanian, kebendaan dan sebenarnya yang terkait dengan kemasyarakatan, inilah yang telah diungkapkan oleh bapa kemerdekaan kita, almarhum Tunku Abdul Rahman, ketika deklarasi kemerdekaan tahun 1957. Iaitu kita nak jadi sebuah negara yang merdeka, bermaruah, ya, merdeka, bermaruah, yang maju dan bertamadun. Now, bila disebut tamadun itu, itulah maksud Madani. Madani ini kita nak membina ketamadunan. Sebab itu, apa yang dilakukan oleh Perdana Menteri yang ke-10 sekarang, waktu beliau selepas mengangkat sumpah dan peluncuran deklarasi Madani ini sebagai dasar kepada pemerintahan Perdana Menteri yang ke-10, Kerajaan Perpaduan yang sekarang ini lebih mesra disebut Kerajaan Madani, beliau sebut 2 perkara penting. Iaitu nombor 1, Madani ini adalah satu kerangka untuk melakukan perubahan. Dan kerangka ini, kerangka yang bersifat inklusif, dan terkait dengan nilai-nilai lokal ataupun disebut kearifan lokal.
dalam konteks pembinaan negara bangsa Malaysia ini. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ia bukanlah suatu yang baru nak dimulakan, tetapi ia adalah kesinambungan kepada proses yang dilakukan oleh Perdana Menteri yang sebelum ini. Bahasa mudahnya, kalau tak ada nombor 9, mana nak datang nombor 10? Kalau tak ada nombor 8, macam mana pula nak datang nombor 9? Begitulah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampailah yang ke-10. Maknanya Madani ini bukan barulah. Bukan benda yang barulah. Bagi saya, bila you bercakap tentang civilization ataupun ketemadunan ini, inilah cita-cita besar mana-mana negara. Setiap negara yang dia nak bina ni, pembangunan dan pembinaan sebuah negara ini, dia terkait dengan soal bagaimana dia nak mengangkat harakat dan darjat rakyatnya menjadi bangsa yang bukan saja berdaulat, bermaruah, tapi bertamadun. Itu makna boleh menyumbang kepada kehidupan dan yang paling penting memberi kesejahteraan kepada rakyat. So sebab itu, bagi saya, satu kesilapan besar kalau orang menganggap membangun Malaysia Madani ini sebagai satu slogan. Ia bukan slogan. Yang selalu orang ini bukan slogan. Ini bukan slogan. Slogan jenama. Setiap PM ada jenama dia. Dan untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim, inilah jenama dia. Bukan. Sebab saya sebutkan Madani itu adalah bila disebut ketamadunan, dia bermula seawal kita mencapai kemerdekaan. Bahkan kalau nak dikaitkan, bermula sejak Empire Melayu Melaka lagi. Kan? Nak membina sebuah kehidupan kepada masyarakat. Bagaimana kita memposisikan diri kita dalam konteks mungkin geopolitik tempatan ataupun di peta global. Okey, saya tertarik dengan Datuk punya ni tadi. Sentuhan Datuk berkenaan dengan perubahan. Okay, kalau kita sebut pasal perubahan, ialah perubahan yang diharapkan oleh rakyat seperti mana yang dijanjikan oleh parti-parti yang berada dalam kerajaan sekarang ini, yang sering kita, dan benda ni sampai ke hari ini kalau kita lihat di social media atau di mana-mana di bawah, kalau kita pergi pasar, pergi restoran, apa makan, kalau kita dengar orang, kalau kita busybody sikit dengar apa orang cakap dekat luar, orang akan cakap, aku mana PTPTN, mana hapus tol. Orang ungkit apa janji-janji untuk perubahan dalam bentuk yang pernah dijanjikan macam tu. Okay. Macam mana tu? You nak saya jawab macam mana? saya melontarkan apa yang Aizal, okey, biar Tok Abbas sebut gini. Perubahan ni adalah fitrah dalam kehidupan. Okey. Alright. Dalam hidup tidak statik. Ya. Kalau statik itu jumud namanya, beku namanya. Okay. Bila disebut berubah, kata dasar ubah itu, berubah itu, dia mesti ada asbab dia. Takkan nak pasal-pasal kita nak berubah. Kan? Dia mesti ada meaning yang ataupun maksud yang hendak kita capai. Sebab itu bila kita bicara soal perubahan, dia membawa maksud kita nak bergerak ke hadapan. Right? Dan untuk bergerak ke hadapan, perkara pertama yang perlu difahami ialah kena memahami dulu apa dia sebenarnya yang ada di hadapan kita sekarang dan apa yang telah berlaku sebelum ini. Sebab kita berjaya sampai di mana kita berada sekarang kerana kebijakan, wisdom orang-orang yang terdahulu. Saya tak nak bicara siapa lebih baik dari siapa. Bagi saya, setiap seorang Perdana Menteri yang telah memegang jawatan, mereka ada sumbangan yang tersendiri. Siapa lebih baik daripada siapa, biarlah sejarah yang menghukum. Biarlah ada kalau political analyst ke, ataupun ahli kajian sosial ke, nak menulis, mereka berhak untuk menulis, membicarakan. Tetapi kerana keberanian setiap seorang mengambil tanggungjawab kenegaraan ini, maka kita sampai daripada yang ke-10. Maknanya, yang ke-10 ni dia bukan baru nak mula. Dia ada legasi yang terpaksa dipikul. Itu nombor satu. Legasi yang dipikul. Legasi itu ada yang baik dan
kena Sebab terima. maksud dipikul tu nampak beban tu. Memang beban. Bagi saya Beban dia, yang bagi saya dia bukan soal beban. Bukan adalah salah kalau kita sebut itu sebagai satu beban. Kerana bila seseorang itu diangkat menjadi Perdana Menteri, proses dia ialah kuasa tertinggi dalam negara ialah ke bawah dulu yang di-Pertuan Agong. Ya, memilih salah seorang daripada ahli parlimen ataupun disebut legislator lah dalam bahasa perundangan, kan, yang dipercayai mendapat sokongan majoriti. Setelah berlaku pilihan raya umum, didapati ada seorang yang dipercayai mendapat sokongan majoriti daripada semua ahli-ahli parlimen yang bertanding, tak kira di blok mana, untuk diberikan mandat. Punca kuasa itu, pelantikan Perdana Menteri itu, sebab itu dia disebut institusi Perdana Menteri. Ya, bukan batang tubuh tu, tetapi institusi itu termaktub dalam perlembagaan. Ya. Sebab bila kita sebut konsep negara bangsa ni dalam konteks demokrasi berparlimen, raja berperlembagaan, kita ada cabang-cabang yang dilindungi oleh perlembagaan. Ya, iaitu legislatif, itu parlimen sendiri. Ada dia perkara-perkara yang termaktub dalam perlembagaan yang melindungi institusi itu. Sebab institusi ini membentuk base ataupun asas pembinaan negara bangsa. Kemudian dia ada eksekutif, iaitu daripada Perdana Menteri, menteri-menteri, sampailah pegawai-pegawai tinggi, pejabat awam, sampai semualah yang level pelaksana dasar, kan, pun termaktub dalam perlembagaan peranan institusi ini, semua institusi eksekutif ini, dan institusi kehakiman, judiciary. Jadi ketiga-tiga cabang ini memang dilindungi dalam perlembagaan untuk membentuk negara ini. So bila nak move forward, kita bercakap tentang perubahan, maknanya setiap kerajaan itu kena mengambil tanggungjawab, bukan beban. Dia menerima amanah itu. Perdana Menteri itu dia pegang Quran aja. Wabillahi watallahi, menerima tanggungjawab itu. Satu upacara yang sangat sakral, menerima amanah itu. Bagaimana dia berlaku itu, tata kelola itu satu bab lain yang mungkin waktu lain kita kena bicarakan. Tetapi tanggungjawab kenegaraan itu tadi ialah untuk memastikan, pertama, kesejahteraan rakyat, keperluan dan kehidupan rakyat itu dijaga, kestabilan politik itu penting, dan mengangkat negara ini dalam konteks ketemadunan itu tadi, iaitu menjadi lebih baik daripada apa yang sedia ada. Itu maksudnya perubahan. Maknanya bukan perubahan yang macam dituntut seperti contohnya janji-janji dari segi yang kita boleh nampak secara visual, secara optik. Dia bila sebut pembinaan negara bangsa, saya sebenarnya sangat cenderung sangat suka untuk menggunakan istilah itu kerana tanggungjawab kenegaraan ini ialah untuk jaga negara. Jadi kerana itu, of course, bila kita proses yang berlaku ialah proses pilihan raya. Parti-parti bertanding. Setiap parti yang bertanding itu mereka ada dia punya apa dipanggil manifesto mereka masing-masing, kan. Tetapi bila dipilih sebagai kerajaan, maknanya apa yang terkandung dalam manifesto itu tadi perlu diserasikan tadi dengan yang saya sebut 3 cabang tadi. Kan, ya, dalam tata kelola, dalam governance ini, cabang legislatif iaitu memutuskan soal policy, cabang eksekutif yang bertanggungjawab untuk melaksanakan sebaik mungkin, dan cabang kehakiman untuk memastikan bahawa proses keadilan itu dijaga. Sebab itu ini asas membina sebuah negara. Sebab itu asas ini kena dipelihara. Itu penting tu. Perlu dipelihara. Hanya pembinaan atau proses pembinaan negara bangsa itu adalah keutamaan.
Kalau tanya saya, itulah tanggungjawab yang diberikan, dan mereka pula maknanya bila menerima itu, bila dalam proses majlis angkat sumpah menerima kan, punca kuasa daripada Yang di-Pertuan Agong itu tadi, itu maknanya kesediaan untuk menerima tanggungjawab tersebut. Bila sampai untuk pelaksanaan, maka dalam masa pelaksanaan itu dia memerlukan kebijakan dan juga pandangan dari pelbagai pihak yang akhir sekali bukan membelakangkan apa yang terkandung dalam manifesto, tetapi bagaimana nak disesuaikan dengan cabaran dan situasi semasa. Okey, Tok. Tadi di awal pengenalan kita tadi, Datuk ada menyentuh berkenaan dengan komunikasi. Okey. Memandangkan JKOM juga adalah salah satu agensi di bawah Kementerian Komunikasi. Kalau kita tengok, saya suka melihat sebenarnya, saya sebagai pengamal media, saya suka melihat bukan cakap-cakap lah, pendapat orang ramai dekat social media, di ruangan-ruangan komen atau di ulasan-ulasan di kalangan penulis-penulis yang kita biasa tengok kan. Terlampau banyak kritikan terhadap komunikasi kerajaan hari ini. Contohlah, apa-apa berlaku di Malaysia ni, apa-apa insiden atau apa-apa kejadian, orang akan selalu kaitkan dengan JKOM atau, dan ada orang kata komunikasi kerajaan ini lemah, gagal menyampaikan dan komen-komen ini atau kritikan-kritikan ini kadang-kadang kita lihat daripada kalangan kawan-kawan kita yang berada dalam parti yang dalam kerajaan sendiri. Macam mana Datuk sebagai orang bos atau toki komunikasi di dalam kerajaan sekarang? Nombor satu, saya suka nak sebutkan, I beg to differ sikit dengan you punya statement tadi. Okey. Sebab jangan sebut komunikasi kerajaan ni gagal. Itu tak betul. Itu bukan saya sebut. Orang ramai. Okey, tak apa. Awak menyampaikan. Saya menyampaikan. Cuma saya nak sebut begini. Selamat. Saya nak sebut begini. Ya kan? Ada orang alim sebut begini. Dalam hidup ini, in life ni, there is no failure. What we get is only a result. Dalam hidup ni tak ada kegagalan. Kan? Yang ada hanya satu keputusan. Keputusannya hari ini, persepsi dekat luar sana melihat bahawa komunikasi kerajaan ini perlu diperbaiki, perlu diperkukuhkan. Kalau itu saya terima. Kalau gagal, saya tak setuju. Sebab semuanya masih berperanan. RTM ada, bernama ada, Jabatan Penerangan ada, di setiap kementerian pun ada Setiausaha Akhbar dia, ada unit komunikasi korporatnya. Maknanya berperanan. Cuma yang dilihat sekarang keberkesanan. Itu barangkali mungkin saya setuju. Kena cakap macam tu. Kalau tidak nanti bos aku marah kat aku. No. Saya gurau je. Saya gurau. Maknanya Tok Abbas setuju komunikasi dalam kerajaan kurang berkesan? No, saya tak kata kurang berkesan. Perlu diperkukuhkan. Okay. Kalau tak berkesan, kalau gagal, saya fikir dah temuai lah kerajaan ni. Huru-hara dah berlaku. Tetapi kenapa orang melihat persepsi di luar sana seolah-olah macam what's wrong with the communication? Kenapa? Satu perkara yang orang terlupa bahawa kita sekarang berada dalam satu era zaman yang disebut pasca normal ataupun post normal time. Dan ini sebenarnya asas yang sangat penting dalam membangun kerangka Malaysia Madani itu. Mengapa kita mengangkat membangun Malaysia Madani itu sebagai satu dasar framework untuk meneruskan perjuangan kita nak membina negara bangsa ni, kerana situasi semasa yang ada sekarang ini memerlukan kita tidak lagi boleh berfikir dengan cara biasa-biasa. Sebab bila disebut post normal ni,
maknanya yang normal-normal ni sudah sampai ke penghujung. Ada normal-normal baru. Kalau nak mudah orang di luar sana nak faham, apabila berlaku COVID-19, selepas COVID itu, normal-normal baru. Pernah orang fikir tak PDPR, work from home? Pernah orang berfikir tak bermesyuarat cara online yang hari ini sudah dianggap sebagai norms? Tapi saya nak sebut, itu yang visible lah. Tetapi yang lebih besar lagi ialah bagaimana kita menguruskan komunikasi dalam keadaan post-normal ini. Apa cabaran dia? Nombor satu, maklumat jadi lebih terbuka. Liberalisasi informasi, pendemokrasian maklumat. Dan of course orang sebut social media. Kan? Pada saya, bukan masalah social media itu, tetapi persepsi yang dibentuk oleh kerana liberalisasi maklumat tadi. Kalau Haizal perasan ni, Tok Abah sebut maklumat. Isunya sekarang ini, orang sebut maklumat di hujung jari. Yang ada maklumat. Dan maklumat ini, dia ada pelbagai level dia. Ada sahih, truth, ada tak sahih. ada post truth, ada maklumat yang boleh dimanipulasi kan. Tetapi kesannya apa? Maklumat ni membentuk persepsi. Dan dalam situasi di mana social media itu sangat dominan, maka social media itu membentuk persepsi. Yang berlaku hari ini ialah pertembungan antara persepsi dengan kebenaran. Dalam bahasa lingua disebut perspektif. Dan perspektif ini berdasarkan ilmu. Jadi, information and knowledge adalah dua benda yang berbeza. Maklumat aja tak cukup. Untuk you justify maklumat ini betul, maka perlu ada ilmu. Kan? Nak membina tamadun yang diperlukan ialah masyarakat yang berilmu. Bukan hanya bermain dengan sentimen, bermain dengan persepsi. Dan itulah cabaran yang paling besar dalam konteks komunikasi yang ada sekarang. Dan bagi saya, siapa juga yang berada dalam kedudukan menjaga tanggungjawab komunikasi ini, sama ada di Kementerian Komunikasi sendiri itu, sama ada komunikasi di setiap kementerian dan agensi. Dalam hidup ni, komunikasi itu suatu yang memainkan peranan yang sangat penting untuk kita menguruskan kehidupan. Dan dalam proses di mana persepsi bertemu dengan perspektif ini, akan ada miscommunication. Okay. Saya teringat guru saya dulu, bila saya bertanya, one of my lecturer dulu, what is the definition of communication? Apa makna komunikasi ni? Saya sampai sekarang, saya takkan lupa tafsiran yang diberi pada saya itu. Communication is miscommunication. Sebab apa yang what is said and what's being heard, apa yang disampaikan, apa yang diterima, apa yang ditafsirkan, dua benda yang berbeza. Kita berdua ni, saya cuba untuk memahami apa kerangka yang saudara sedang fikir. Cara mata saudara melihat saya tu, lepas ni apa pula aku nak tanya orang tua ni. jadi saya nak sebut ni. Jadi komunikasi ni satu proses yang dinamik. It's not about what you say and what I heard. Dan apa saya cakap dan apa yang saudara dengar. Tapi memberi makna kepada proses ini. Dan itu bukan semua orang. Itu kita bercakap dalam konteks individu. Dalam konteks negara, bila saya sebut post-normal tadi, 67 tahun, Alhamdulillah, we survive. Nak bergerak ke hadapan. Ibn Khaldun kata, nak bina satu tamadun ambil 300 tahun. Kita baru 67 tahun. Tahun 2057, dari sekarang 30 tahun lagi ya. Sekarang berapa umur awak? 41. Kalau 30 lagi, campur tu, awak lebih kurang muda sikit pada Anwar Ibrahim. Tua sikit pada saya sekarang lah. Tapi waktu itu, kan, pernah tak pimpinan yang ada sekarang dan warga yang ada sekarang memikirkan, what is Malaysia? When we reach our first centennial, bila kita sampai kepada 100 tahun yang pertama. What is Malaysia? Sekarang pun kalau nak kita tanya anak-anak yang terkemudian ni, apa dia Malaysia? Dia ada macam-macam versi dia bagi.
Sebab itu saya tegaskan daripada awal tadi, sangat penting kita memahami root kita. Where do we start? And how we arrive at what we are. Dan what are the challenges yang ada. Dan ini akan membantu kita untuk bergerak ke hadapan dengan lebih strategik dan bermakna. Ini yang PMX masuk membangun Malaysia Madani. Okey, Dok. Sekarang saya tak nak tanya Datuk. Kita ubah sikit cara cara kita berkomunikasi tu. Sekarang saya nak tahu, Datuk nak saya tanya apa? Boleh? Saya sebenarnya saya datang dengan fikiran yang because saya menganggap bagi saya kan peluang interaksi seperti ini adalah peluang untuk kita membina naratif ya, supaya orang berfikir secara rasional, not secara emosi. Kan? Masalah besar kita ini oleh kerana kita dipengaruhi oleh yang disebut sekarang ni, bahasa orang sekarang ni dia kata algoritma lah. Dia melihat apa dia isu-isu semasa ni, dia punya algoritma dia bagaimana. Sebab dia membentuk sentimen dan sentimen itu membentuk persepsi. Dan bagi saya isu ini kalau kita nak tangani dengan TikTok lawan TikTok, podcast lawan podcast, kan? Ataupun FB lawan FB, kan? There's no end lah, kan? Perdebatan itu akan berterusan because kerangka pemikiran manusia ni, kan, berbeza. Tetapi akhir sekali dia mesti ada titik temunya. I beg to differ itu adalah cabaran yang paling besar hari ini. Dalam hidup ni kita mungkin tidak bersetuju dengan banyak perkara. Tetapi akhirnya kena ada satu konsensus. Ya, waktu nak bentuk negara ni dulu, pertamanya ialah mana wilayah ni nak merdeka. Bila dah nak merdeka, ditanya pula, siapa warga negara? Sebab pada waktu itu, bahkan lebih awal lagi, di kurun 15 lagi, bukan saja orang Melayu yang menjadi penduduk di tanah Jawi ni. Ada dah kaum-kaum yang lain. Saya tertarik dengan definisi warga negara. Definisi warga negara itu sendiri adalah seingat saya ada 3 kaum. Melayu, Cina, India. Dan lain-lain kaum lah. Dan lain-lain kaum lah yang disebut dalam yang disebut ketika itu. Tetapi dalam konteks politik sekarang, kadang-kadang kita lihat perkauman ini seolah-olah dalam pembentukan Malaysia sebelum merdeka itu 3 bangsa atau lain-lain itu tidak wujud. Selalu dijadikan modal politik. Sebab itu saya kata kita balik pada akar kita tadi. Ya, bila kita nak wujudkan negara bangsa ni, kan, jangan lupa penjajahan menyebabkan polisi penjajah ini divide and rule. Sebab itu kita dilihat berpecah dan berpisah. So, selepas tamat Perang Dunia yang kedua, bila sampai masa untuk merdeka, selain daripada soal menentukan wilayah yang nak merdeka, ialah siapa disebut tadi warga negara. Okey. Sebab itu, perlembagaan itu, kalau tadi saya sebut sejarah negara bangsa, yang kedua, apa bingkai yang membentuk negara ini? Bingkainya ialah perlembagaan. Perlembagaan itu memberi pengiktirafan. Ya. Kalau nak cerita ni panjang lah ya. Kejap. Nanti saya bagi habiskan. Saya nak sebut gini. Bila nak menentukan kewarganegaraan pada waktu itu, apa kebijakan pemimpin kita? Sebab kita tak memilih cara revolusi, kita tak pilih cara berperangan dengan pertumpahan darah. Kita pilih cara perundingan. Dan bagi saya, ini kebijakan yang sangat luar biasa. Saya tak boleh bayangkan bagaimana tokoh-tokoh pada waktu itu, daripada Tunku Abdul Rahman, Tun Razak, Tan Cheng Lock, Witi Sambatan, On Jaafar, dan ramai lagi nama-nama yang kita boleh listkan. Walaupun mereka berbeza cara untuk mencapai kemerdekaan, tapi bila sampai isu kewarganegaraan ini, 1949, saya bagi ingat tarikh dia, di mana dipersetujui pada waktu itu dibentuk satu jawatan kuasa, dipanggil Jawatan Kuasa Hubungan Kaum, CLC.
Community Liaison Committee yang dianggotai oleh nama-nama besar yang saya sebut tadi, termasuk wakil daripada Majlis Raja-Raja. Apa yang dipersetujui pada waktu itu? Yang British pun tak terfikir, iaitu kesediaan untuk memberikan taraf kewarganegaraan kepada sekian angka yang dinyatakan pada itu oleh DOSM pada waktu itu yang berdaftar untuk diberikan kerakyatan. Dan jangan lupa pada waktu itu bukan semua terima. Ada yang tak nak terima. Jadi bagi yang menerima, mereka inilah yang menjadi warga negara yang masuk pilihan raya tahun 55. Ya. The first election yang membolehkan itu testimoni kepada British bahawa kita bersedia untuk hidup bersama dalam kepelbagaian ini untuk membina negara ini. Testimoni itulah Merdeka 31 Ogos. Apa dia? Kedudukan raja. Kedudukan raja-raja. Ya, saya kena sebut tu ya. Kedudukan agama Islam dan bagaimana agama lain. Kedudukan bahasa Melayu dan bagaimana bahasa lain. Soal bukan saja hak keistimewaan orang Melayu, bagaimana hak kaum-kaum lain itu. Maknanya perlembagaan itu menjadi bingkai yang dipersetujui. Kalau orang dulu-dulu zaman saya belajar sejarah disebut Jos Soli. Orang lama dia faham. Orang sekarang pergi buka kamus, belajar balik. Tapi saya nak sebut maknanya bahasa mudahnya konsensus. Sebab itu bila bicara hari ini soal perkauman, soal agama dijadikan alat untuk ditonggang, bagi saya jangan robekkan apa yang telah kita persetujui bersama. Ya, kita mungkin berbeza, tapi yang telah kita persetujui yang termaktub dalam perlembagaan jangan cuba diganggu. Sebab itu prinsip asas yang sangat penting daripada awal dulu hingga sekarang. Mengapa kita boleh survive? Perpaduan is not a choice. Ya, unity is not a choice. Kan? Siapa juga yang jadi kerajaan, siapa juga yang memerintah, perpaduan no compromise. Wajib hukumnya. Walaupun kita berbeza pandangan, berbeza pendapat, berbeza ideologi, tapi akhir sekali jangan cuba untuk merosakkan keharmonian hidup bersama ini. Okey, Datuk. Saya minat berkenaan dengan apa bila kita bercakap pasal perlembagaan tadi, dan Datuk sentuh tadi berkenaan institusi Perdana Menteri, dan saya rasa kita akan kupas isu ini pada episod akan datang. Sebab benda ni berkaitan dengan isu yang tengah panas dalam beberapa hari lepas di mahkamah, dan kita akan, saya rasa Datuk perlu kita sama-sama ulas konsep. Saya gini, Haizan, minta maaf lah. Saya boleh bincang, tetapi saya tak nak itu kita jadikan sebagai agenda utama. Okay. Sebab saya fikir kalau kita jadi itu sebagai agenda utama perbincangan kita dekat podcast ni, then saya rasa kita defensif. Oh, okay. Kalau macam I don't want to be defensive. Okay, kita cari tajuk lain kalau macam No, boleh bincang. Tapi kita kena bincang dengan cara yang saya fikir bukan untuk menjawab. Oh, okay. Faham. Sebab kalau untuk menjawab, then kita jadi defensif. Okay. Kan? Sebab sincerely, secara peribadi, saya tak anggap ini sebagai satu isu. Tapi dia dijadikan isu. Kan? Okay, so, that is pendirian saya lah. Okay, itu dia bahasa komunikasi seorang Tok Abah atau Datuk Ismail Yusof. Okay. Sekiranya pihak tuan-tuan dan puan-puan mempunyai sebarang pertanyaan atau persoalan, boleh komen atau boleh bagi feedback kepada kita di social media dan akan kita utarakan pada episod akan datang. Sekian daripada saya, Haizal Tiran. Terima kasih. Haizal kan bersabar dengan saya. Terima kasih. Okay. Terima kasih. Kita jumpa pada episod yang akan datang. Okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum.